Sebenarnya bos, Jasmine adalah bekas CEO. Awak betul Fazal, ni main-main. Betul bos. Jasmine merupakan bekas CEO Era Bina bos. Era Bina. Turut betul lah kuasa Fadil ni. Sampai tak ada langsung customer datang restoran kita. Ini tak mungkin kebetulan. Ini mesti ada orang khianat. CCTV? Chef kata CCTV corrupted. Tengok, tak mungkin kebetulan. Hari pelanggan kita keracunan makanan, hari yang sama file CCTV kita corrupted. Ini dah melampau lah. Kita kena siasat siapa yang sabotage sebelum ramai lagi pelanggan kita lari. Betul. Okey, tak apa. Macam ni, kita report polis dulu. Tante, Chef Kamal bersebahat tak? Emilia, kau ni janganlah terus cakap macam tu. Dia bukan macam tu, aku kenal dia sangat lah. Dia takkan buat benda macam ni. Kita tahulah apa dah jadi di restoran tu. Lepas satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami daripada Lembaga Keselamatan Makanan dan Kesihatan. Kami ada waran untuk tutup restoran ni serta-merta. Tutup? Atas alasan apa ya restoran kami ditutup? Kami ada menerima laporan tentang pelanggaran kebersihan dan makanan tak sihat telah digunakan di restoran ni. Kami perlu periksa segera. Ini semua Fatimah. Hei, fitnah. Tu. Ini semua fitnah tuan. Kami dah ikut semua peraturan-peraturan kesihatan. Kita bukan tahu orang tiba-tiba sakit. Siapa yang report? I yang buat laporan.